Hai semua, kembali lagi kita dalam vlog Layar Sastra edisi Kemala Suara Puisi Jiwa Bangsa siri yang kedua. Kali ini, kita nak menyelami karya-karya yang telah dihasilkan oleh seorang tokoh besar sastra tanah air iaitu Kemala dari awal kerjaya sehingga ke zaman kematangannya. Kemala mula menulis sekitar tahun 1960-an, zaman yang menyaksikan gelombang perubahan besar dalam sastra Melayu. Waktu itu, beliau banyak menulis puisi yang bernafas idealisme dan nasionalisme yang sesuai dengan semangat zaman pasca merdeka. Kumpulan puisinya yang terawal seperti Meditasi 1972 dan Serah 1974 mula menunjukkan kecenderungan beliau terhadap bahasa yang puitis, simbolik dan penuh falsafah. Gaya bahasanya waktu itu sudah sangat memukau. Ia penuh imej alam dan spiritual. Namun, yang paling menonjol adalah suara dalam puisinya yang seperti berzikir. Ia agak mendalam tapi tidak berat untuk difahami. Masuk ke era 1980-an dan 1990-an, Kemala terus mematangkan karyanya. Antara karya paling penting pada zaman ini ialah Titik Zikir 1989 dan Zikir Pelangi 1994. Waktu ini, Kemala tak hanya menulis puisi sebagai inspirasi seni, tapi juga sebagai wahana kerohanian. Unsur sufi sangat kuat dalam karya-karya beliau. Kalau anda baca puisinya, anda akan rasa seolah-olah sedang merenung makna hidup dari sudut yang sangat mendalam. Beliau juga banyak merujuk kepada tokoh-tokoh besar dalam dunia sufi seperti Rumi dan Hamzah Fansuri. Tetapi beliau tidak hanya meniru, beliau olah semula dalam acuan Melayu dalam konteks tanah air kita. Karya Kemala bukan sahaja diiktiraf di Malaysia, malah turut dihargai di peringkat antarabangsa. Pada tahun 2011, beliau dinobatkan sebagai sastrawan negara ke-11. Ia merupakan satu pengiktirafan yang sangat layak bagi seorang penyair sehebat beliau. Antara karya yang menjadi penanda kematangan mutlak beliau ialah Mim 2005 dan Ain 2008. Dua kumpulan puisi ini seperti kemuncak kepada perjalanan spiritual dan sastranya. Apa yang unik, setiap bait puisi dalam karya-karya ini seperti doa. Ia tidak lagi sekadar puisi, malah ia menjadi satu bentuk zikir moden yang merentas batas genre dan zaman. Kemala bukan sekadar penyair, beliau adalah pencetus kesedaran. Beliau merupakan seorang intelektual dan sufi moden dalam bentuk penyair. Beliau membawa kita menyelami jiwa manusia, dunia roh dan hakikat kehidupan. Hari ini, kita boleh terus membaca karya-karya beliau dan merasai semangat zaman yang beliau rakamkan. Ia bukan sahaja dalam bentuk sejarah, tapi dalam bentuk rasa. Kalau anda belum pernah baca puisi-puisi beliau, saya sangat galakkan. Mungkin boleh mula dengan Titik Zikir atau Mim, iaitu dua karya penting yang cukup membekas. Baiklah, itu saja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk cari dan baca karya-karya Kemala. Anda tentu akan menemui makna yang mungkin anda sendiri belum sedari selama ini. Kalau anda suka topik ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan kongsikan video ini kepada rakan-rakan peminat sastra yang lain. Jumpa lagi dalam siri seterusnya.